Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Terima kasih yang berbahagia Ustaz, terima kasih kepada Ustaz pengurusi Ma'had, pada yang berhormat Tuan Haji Muhammad Sobri, ya, yang turut hadir pada malam ini, pada Tuan Haji Yusof kita, sahabat lama, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang keliru Ustaz Kazim ni, dia ni ustaz ke apa? Penceramah ke apa? Mudir Ma'had pun dia. Ustaz pun dia, penceramah pun dia. Pelakon pun dia. Wayang pun ada. Telefilm, telemovie pun ada. Album pun ada. Album pula yang main-main tau. Single. Dengan KRU. Jangan lafazkannya. Oi, main tak ni. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kita sekarang berada di akhir zaman. Ustaz-ustaz jadi artis. Artis pula jadi ustaz. Ini terpelik ni tak ni. Baik. Ada benda yang saya buat. Kalau saya buat filem tu, baru ni saya buat telemovie untuk Ramadan. Bukan, untuk Hari Raya Korban. Disiarkan pada malam raya itu. Alhamdulillah. Saya kata yang nak berlakon semua tutup aurat. Kalau tidak saya tak mau berlakon. Pakat tutup habis. Padahal berlakon tu makeup artis. Nak berlakon, pakai tutup. Pakai tutup lah mangah tu. Mudah-mudahan berkekalan lah tutup tu. Padahal tak tutup pun. Nak kita buat elok-elok, pakai tutup aurat elok-elok, kita jaga diri elok-elok. Macam itulah yang saya buat dalam filem Zim-Zim Al-Kazim. Cerita hantu tu. Walaupun ada juga yang 20% yang tak menjadi, tapi kita masih lagi alhamdulillah. Ada ayat Quran yang dia baca, ada hadis Nabi yang dia baca, yang dipamerkan dalam panggung wayang. Jadi orang yang datang pergi tengok tu, alhamdulillah, boleh baca Quran, boleh tengok Quran dalam wayang mereka. Tu nama dia iman fitri, tu nama dia dakwah. Dakwah bukan setakat dalam surau ni. Kalau dalam surau ni yang datang ni semua baik-baik belaka. Haji Dollah, Haji Mat, Abang Bidin, Kak Leha, Kak Som. Tapi bila kita masuk belah sana, yang datang tu subhanallah. Yang mai dengar, yang mai tengok, yang mai mengaji ni, yang tak pernah mai surau, yang tak pernah mai masjid. Kita tarik kelompok baru untuk mengaji agama. Kita tarik kelompok yang jarang-jarang belajar untuk belajar. Dalam bentuk yang sangat simple. Dan alhamdulillah kesan dia cukup bagus. Saya tak katalah filem saya tu bagus, tapi okey lah. Kutipan tu baik sikit dah pada Keluang Men. Nak lawan Ejen Ali tu jauh lah tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi adik-adik, luaskan skop dakwah. Petang tadi saya bercakap di Ipoh kepada hampir 500 peserta untuk final day for apa nama future jobs. Ada beberapa ratus peserta daripada anak-anak sekolah, lepasan sekolah yang mereka ni nak tuju untuk masa hadapan. Nak kerja apa? Nak buat kerja apa? Yang datang tu bukan budak Melayu je, yang India ada, yang Cina ada,
Macam mana nak cakap pada mereka? Macam mana nak bagi tahu kepada mereka ni? Mula-mula bercakap tu sama-sama mereka. Waktu saya mula-mula bercakap tu, mereka duduk menyembah sama-sama mereka. Bila kita tarik daripada duduk menyembah diri, mai tarik kursi, mai dengar. Daripada duduk menyembang sebelum kita, mereka mai tinggal kawan-kawan pakai duduk dengar sekali. Macam mana cara nak tarik orang? Tu nama dia hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perkataan hikmah ni Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Yasin. Yasin. Oh, panjangnya. Wal Qur'anil Hakim. Hakim. Yasin. Demi Al-Quran yang smart. Dek. Smart. Kita tengok hari ni Imam Fitri smart. Serban dia, baju jubah dia, lencana dia, name tag dia, Imam Fitri smart. Ni bukan smart, ni segak. Ni bukan smart, ni handsome. Yang smart apa dia? Ni smart. Nama dia apa? Smartphone. Boleh apa panggil ni? Handsome phone. Oh, handsome phone. Hang gila ke apa? Ni nama apa? Smartphone. Apa makna smart? Pintar. Apa makna smart? Bijak. Apa makna smart? Cerdik. Allah kata Yasin. Yasin. Demi Al-Quran yang pintar. Demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang cerdik. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau termasuk daripada rasul-rasul yang diutuskan. Allah kata Al-Quran itu smart. Allah kata Al-Quran itu bijak. Allah kata Al-Quran itu pintar. Maka Allah sebut dalam ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu kepada orang lain ini menuju jalan Allah dengan pintar, dengan smart, dengan bijak. Hakim hikmah bukan lemah lembut. Bil hikmah di sini bukan lemah lembut kat semua. Kalau lemah lembut ke sekarang pukul 9:30. Kita sekarang pukul 9:03 ke 9 berapa minit? 9:30 tak? Tengok sana berubah tak? Kalaulah sekarang lemah lembut, kita hendaklah membentuk keluarga bahagia. Sudah entah. Agak-agak apa ramai yang jaga. Hak lain semua ada. Hikmah maknanya apa? Dengan orang bukan Islam, macam mana kau nak cakap? Dengan budak Arab, macam mana kau nak cakap? Dengan orang kampung, macam mana kau nak cakap? Dengan budak universiti, macam mana kau nak cakap? Dengan pemimpin, macam mana kau nak cakap? Dengan orang besar, macam mana nak cakap? Dengan tadika, macam mana nak cakap? Dalam televisyen, macam mana nak cakap? Tu nama dia apa? Hikmah. Baru ni saya pergi ceramah di Australia. Macam mana nak cakap di Australia? Kekangan visa, kekangan itu, kekangan ini, kekangan ini. Macam mana kau nak cakap? Itu cabaran. Dia bukan macam kita ni, nak belasah ceramah pi lah, pi tempat depa ni. Syarat macam-macam, nak dapat visa pun susah. Tapi kalau kita tidak menggunakan kebijaksanaan, hikmah, ceramah awak, kuliah awak, dakwah awak takkan boleh pi jauh. Duk tara tu, duk takat tu. Kita kena hikmah. Macam mana nak ceramah supaya orang boleh dengar? Nama dia ceramah dalam TikTok. Hari ni anak muda semua ceramah TikTok. Semua hari ni gunakan macam-macam media. Tiba-tiba kita tak reti media ni masalah kan. Sebab tu saya walaupun dah tua bangka, masuk 60 dah, tapi kena jadi orang muda. Kena jadi orang muda. Orang minta jadi pelakon, jom. Lepas ni saya pelakon pula. Watak apa yang Ustaz akan bawa lepas ni?
perogoh bersiri. Astagfirullahalazim. Tak nampak rupa pun Ustaz. Kita bagi rupa lah macam mana pun. Nama pun pelakon. Sebab tu malam ni saya nak bawa pada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan berfikir. Sebab ada yang kata benda ni merapu. Apa ni lara ni? Sabar saklo. Apa dia Ustaz? Lagu. Ada lagu yang kita kata lara, ada lagu yang kita kata tak lara. Jadi malam ni tuan-tuan saya nak cerita tentang lagu tuan-tuan. Lagu apa Ustaz? Lagu tahun 1962. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Oh, kita dengar lagu tu. Apa suruh orang mengintai? Tak, bukan dia suruh sekodeng bang. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Kau nak tuai padi, tuai sekarang. Saat lagi dia rebah, saat lagi dia main banjir, saat lagi dia main rebah, tak guna apa dah padi tu, nak kutip pun susah. Sementara bila rebah ni kutip, itu dia punya pembayang maksud. Yang tu kita tak payah baca. Yang kita baca ialah tu yang maksud nak sampai tu. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Dia suruh kita intai. Intai siapa? Isteri. Cerita ni, dialog, skrip, lirik lagu ni ialah antara suami dengan isteri. Nombor satu, cerita Gurindam Jiwa ni ialah cerita suami dengan isteri. Yang suami ni seorang penyair, idea tak ada. Datang isteri dia kata, abang, mai saya buat lagu untuk abang, syair untuk abang. Sekali syair lah. Itu asal dia. Baik. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Bang, pergilah tengok isteri. Besok dah tak ada isteri, rindu. Kak, tengoklah suami. Bila tak ada dia nanti esok rindu. Mati dia tak ada. Waktu ada tengok pun tak mau. Waktu ada ni duk nak panjang tu, tengok handphone. Duk atas katil main handphone, duk meja makan main handphone, duk kat dapur sambil masak main handphone, sampai buat live masak tu pun mola-mola buat live. Tak pernah faham, tak faham sudah. Ya hak laki pula pun buat juga main handphone juga. WhatsApp guys. Hak isteri dia akan peduli tak? Ya hak isteri duk menega malam-malam, beg kuning. Duk dalam kereta pun tak tengok suami dia, duk tengok handphone. Bayangkan tuan-tuan, hari ni yang kita tengok handphone banyakkah, tengok isteri banyakkah, tengok suami banyakkah, tengok anak beranak yang banyak. Adik-adik ni tak ada handphone di Mahat, balik rumah cari apa? Sampai jadi rumah cari mak dulu ke, pak dulu ke, abang dulu ke, handphone dulu. Pak lu bagus. Nampak dia, dia pergelak tu. Kita balik rumah ke, mak handphone. Tak pun ustaz simpan handphone di sekolah. Bak handphone saya. Allah, sekarang ni dah mengambil tempat mak bapak benda ni. Sekarang handphone ni mengambil tempat suami isteri dah sekarang. Bila mati, tulis dalam handphone, abang, saya merindui abang. Selamat berbahagia di sana, renti gila. Waktu hidup tak nak peduli. Sebab tu tuan-tuan, benda tu dia kena kat saya benda ni.
Malam semalam saya di Astro, siaran langsung, kurma, kopi, sembang ikat tepi. Ada rakaman pula. Saya sampai di Ipoh pagi tadi. Kemudian hari ini ada 11 bas melawat sekolah saya. Layan dia orang, saya balik ke rumah. Balik-balik saya kata kat isteri saya, Mama, lama tak makan nasi Mama masak. Mama masak sat. Daging korban hari itu ada lagi, pederah buat kari pula. Pas mayang Zohor, saya pergi dekat Ipoh Convention Center. Ceramah dekat 500 orang tadi. Habis tu tuan-tuan terus mai sini. Saya jumpa isteri saya sejam setengah. Besok Ustaz, besok ada lagi orang melawat sekolah saya. Malam besok saya di Bayan Lepas. Hari Isnin Ustaz, hari Isnin saya di sekolah, pukul 11 saya di klinik. Malam Ustaz, malam di Kok Diang Kedah. Hari Selasa Ustaz, 9 pagi di Sungkai. Malam Ustaz di Temerloh Pahang. Hari Rabu Ustaz, Rabu Kota Kinabalu. Hari Khamis Ustaz, hari Khamis saya di Sandakan. Hari Jumaat Ustaz, hari Jumaat saya di Astro. Hari Sabtu Ustaz, saya tak ingat jadual. Kalaulah isteri saya mati, saya lah akan baca lagu ni. Waktu dia hidup, hang tak tengok dia. Waktu dia hidup, hang tak peduli dia. Berapa lama dah? 35 tahun. Sebab tu ada orang duk ajak menikah, dia kata tak payah. Buat apa menikah? Tak dan tengok. Tak sempat tengok pun balong. Tak payah duk dia hampir nikah dengan orang lain. Nak nikah dengan orang yang 24 jam, nikah dengan orang stroke. InsyaAllah ada atas katil, tak pergi mana, duduk lepak benong. Tapi orang rumah saya dia tak marah lah. Sebab apa? Sebab waktu saya pergi Minang di hari tu, mak saya pergi Minang, saya cakap, saya kalau kahwin dengan ustazah, saya tak duduk di rumah. Boleh terima? Boleh. Kalau boleh terima, nikah. Tak boleh terima, pergi cari yang lain. Pergi terima orang lain. Sebab apa? Sebab kerja. Kerja, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang mana ada isteri, yang mana ada suami, pergilah tengok. Kenapa yang suruh tengok? Tuan-tuan baca kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ala ukhbiruka bi khairi ma yankizul mar'ul mar'atus salihah idza nazara ilaiha sarru. Dia kata apa? Nabi sebut kepada kita, Nabi kata apa? Sarrathu wa idza amaraha ata'athu. Nabi sebut, hendaklah kamu, aku nak bagi tahu kepada kamu sebaik-baik harta al-kanzu. Nabi sebut sebaik-baik harta yang aku nak bagi tahu kepada kamu ialah apa dia? Bukan kereta, bukan rumah, bukan emas. Sebaik-baik harta bagi seorang suami ialah al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Apa dia tanda isteri yang salihah? Bila awak tengok dia, awak akan suka. Sarrathu, kamu akan suka. Apa dia ciri isteri salihah? Nabi sebut 3. Bila tengok menggembirakan hati suaminya. Bila disuruh, dia taat pada suami dia. Bila suami tak ada, dia menjaga maruah dia, dia menjaga harta suami dia, jaga nama dia. Maka 3 ini dipanggil ciri isteri salihah. Nombor 1 apa dia? Bila tengok, suami dia suka. Sebab tu akak-akak cari jalan macam mana nak bagi tengok suami pada akak. Ni suami tak tengok akak ni, duk tengok orang lain ni, parah. Duk tengok orang tu, tengok orang ni. Yang kita dia tak tengok. Pasal apa? Tak tahu. Sebab tu lagu tadi sebut, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Masya Allah, subhanallah. Orang dulu ni dia cipta lagu ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita cuma nampak lagu, tapi dia bukan lagu. Mereka ni pun mengaji tasawuf. Mereka ni pun mengaji agama. Mereka ni pun ada pelajaran agama tuan-tuan. Tapi menulis lirik dalam bentuk. Sebab berapa banyak orang yang bila ada isteri tak tengok. Dia tengok isteri dia waktu belum kahwin. Tiap-tiap hari buat video call. Sekarang dah kahwin, ada buat video call.
Waktu bertunang, waktu belum dapat, lembutnya bercakap, duk rapat-rapat walaupun haram. Bila dah halal, marah pula. Duk tengok bola sekali. Isteri main duk sebelah. Hang tak boleh ke duk jauh sikit? Cara cakap tu. Hang tak boleh duk jauh sikit. Kusyen tu kosong, kusyen ni ada duk main kat aku juga no. Bang, dia isteri kita bang. Waktu haram hari tu, hang usung dia merata api, naik motor ES5, lepas Jambatan Pulau Pinang. Nak pergi mana? Batu Ferenggi. Dua-dua melekat duk olahraga. Bukan dah bonggoi, sak-sak berek. Lah ni bila isteri nak ikut, aku nak pergi masjid. Amboi. Abang pergi mana abang? Pergi ceramah Ustaz Kazim, ikut. Hei, hang tengok TV sudahlah. Oh, duk kena tinggal saja. Kenapa abang tak bawa? Jalanlah bawa. Last kita berjalan dengan isteri kita last bila? Kedai tom yam pun pergi dengan kawan, makan roti canai pun dengan kawan, pergi umrah pun dengan kawan, naik motor konvoi pun dengan kawan, pergi market pun tak bawa isteri. Bawa lah. Pasal apa? Pasal bila awak tengok dia tu mendapat kebaikan, suami tengok isteri kebaikan, isteri tengok suami kebaikan. Lah kita duk tengok tu macam mana? Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali ya, nak main benda ni boleh. Saya pun main kat handphone. Tapi saya tengok handphone, isteri saya tengok handphone, smartphone ni kami tengok dua-dua kan. Tengok dua-dua. Mama, tengok ni mau accident mulu. Jangan tunjuk. Mama tak gamak tengok lah mama. Oi. Putih kepala. Abang ni suka tunjuk gambar-gambar macam tu buat siapa? Dah, dia bukannya kepala orang, kepala lori putih. Ajar bagi takut orang. Dia dengar ceramah. Ni ceramah siapa ni? Ni ceramah Ustaz Sobri ni, muda Ustaz ni. Baik, jadi baik. Sagi naik tolak di atas pula ni ceramah ni Ustaz Wadi. Saya tengok habis Ustaz Wadi mai terbit gambar saya pula. Cepat abang tak boleh tengok muka abang. Naik atas pula. Oh, seronok tengok tuan-tuan, ada gambar perempuan pula. Mai ke mana pula dah ni ya Allah. Oh, kita tolak kat atas. Isteri sebelah. Mata jadi baik tak? Baik Mama baju kopi sama dah agak. Dia pergi baju kopi Al Kazim pula. Kita pun tarik mana dia tadi tu. Mana faham tak faham dah tak. Tuan-tuan yang saya muliakan, lirik lagu tu. Tapi sayang tuan-tuan, lirik lagu sekarang ni Allah. Tak tahu nak kata janda yang mana lirik lagu tuan. Lirik lagu dulu-dulu tuan-tuan. Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, andainya malam yang begini memberi, oh nampak tu, pengertian untukku mencari hidayahmu. Lagi? Akanku ni doa akan kutadakan setulus pengampunan dan pengharapan untuk aku hapuskan dosa-dosa semalam. Tu lagu tu, balikkan cari lagu kerabat. Lagu kerabat saya nak menyanyi lah surau ni ustaz tak bagi entah. Lagi meletup kipas ni pula. Kalau buat di Padang saya menyanyi. Pasal buat dalam surau tak mau, masjid surau saya tak boleh nyanyi. Lagu tu dia bagi ni. Bagi ni. Dia bagi kita berfikir banyak dosa kita ni. Itulah nama dia lagu. Lagu tu apa? Seni yang melembutkan hati, mententeramkan jiwa. Seni tu apa? Menjadikan kita ni insaf. Itulah seni. Main lagu janda yang mana, kuda yang mana, apa hang ni? Itu tak payah hisap. Itu hisap nama dia. Baik, balik kepada tadi ni. Lirik lagu tadi dia kata apa?
intai kami antara nampak. Besok kau rindu, kau nak buat apa? Akak-akak, kadang-kadang kita ada suami malam-malam duk sakit. Dia kata, "Som, oi, abang tarik mengkarung." Tarik mengkarung pula dah. Kena atas perut betih tu. Itulah orang kata tidur pakai stokin. Tarik mengkarung menyusahkan orang. Aduh, macam orang duk hiris kaki. Hiris kaki apa? Abang tu tidur tak pakai stokin, aircon pula. Orang kata pakai stokin degil. Janganlah marah kau, oi. Dia tengah sakit mengkarung. Rumah teres pula, jiran sebelah bangun. Kenapa, Som? No, jiran sebelah bangun. Pukul 4 pagi. Kadang-kadang dia kata, "Som, aku tak boleh nafas. Urut sat belakang, aku tak boleh nafas ni." Isteri ni mata pejam, tangan duk urut. Orang dah kata yang duk makan nangka, degil. Tak boleh nafas, menyusahkan orang. Tak boleh lah. Dengan isteri pun sekali. Lagi sekali bangkit jiran sebelah. Sekarang suami dah mati, macam akak nak nguruk siapa? Waktu ada hari itu akak marah dia sakit. Waktu ada hari itu tak peduli dia pun. Kadang-kadang bila kita ni waktu dia sakit nak tukar lampen tu, marah dia. Tolonglah angkat punggung tu sikit abang. Oi, nak tukar saya bukannya larat nak angkat. Tolong, takkan tak boleh angkat langsung. Sekarang mati dah lagi tu. Pahala pun dah stop, kebaikan pun dah stop. Pasal apa saya cakap macam itu? Pasal Nabi SAW sebut, orang perempuan ni kata Nabi, hang jaga sembahyang hang, jaga puasa hang, jaga maruah diri hang, taat kepada suami hang, masuklah mana-mana syurga yang dia nak masuk. Sekarang sumber untuk dapat syurga habis. Jadi sebelum sumber untuk kita dapat syurga tu berpisah, buat yang terbaik, jangan komplain. Ni kadang-kadang dia kata, "Abang weh, beras habis dah, puasa habis. Abang weh, ni gas habis, ni gas guna dapur kayu tu. Belombok kayu belakang, orang lain boleh masak guna kayu api lah tekan hang tak boleh. Amboi. Abang kopi tak ada dah. Hang nampak tu. Punggung koli tu. Hang kikihlah janji hitam. Amboi teruk sangat. Bang, spender saya putih getah. Tak usah duk pakailah. Nampak tu. Ni laki jenis apa ni? Jenis apa punya suami ni? Kita belajar dah tanggungjawab tu apa? Tanggungjawab suami tu apa? Kita belajar dah. Tapi bila kita hidup dengan dia, kita tak pernah peduli pun pada dia. Tuan-tuan, minggu depan 24 hari bulan, tuan-tuan tengok di Astro. Tajuk dia apa? Saya bincang seorang saya dengan Ropi, dengan Pakrul. Ropi. Masalah ke tu? Taklah. Tajuk dia yang sangat jarang dibincangkan. Saya pun tak tahu lepas ke tak lepas tuan-tuan. Tajuk apa? Hubungan intim suami isteri. Bayangkan bincang dalam televisyen hubungan intim suami isteri. Sekarang kalau saya cerita bab hubungan intim suami isteri ni, ustaz kita pun nak kecut, YB pun nak takut. Sudah. Pasal apa? Pasal dia faham hubungan intim ni. Ya Allah, malu kau orang ada cerita nak kata apa ni? Ni orang kita ni. Malu kau orang duk cerita atas kata apa ustaz ni. Malu kau orang duk cerita benda dalam kelambu ni apa ustaz ni. Lama-lama bercerai. Pasal apa bercerai? Suami tak layan. Lama-lama bercerai. Pasal apa bergaduh? Pasal isteri tak layan. Lama-lama bercerai. Pasal apa? Suami gay. Suami gay. Dia kahwin dengan isteri dia sebab mak dia suruh kahwin. Padahal dia tak ada kehendak pun pada perempuan. Dia kehendak dia pada jantan. Ni lagi parah tuan-tuan. Tapi pasal tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap, diam. Hak isteri merana tu tuan-tuan. Waktu dia hidup, hang tak tengok dia. Hang tengok gay tu pasal apa? Misai dua-dua bertaring ni.
Tuan-tuan jangan ingat gay ni seorang jantan, seorang lembut. Jangan duk faham lagu tu. Jangan duk faham, jangan lagu tu. Lembut. Dah, dua-dua tegak, sadar. Isteri dia main mengadu, dia kata, "Ustaz, saya ni tak nak layan suami saya. Saya nak tanya hukum pada Ustaz." Sebab apa tak nak layan? Suami saya tak minat dengan saya. Itu dia minat dengan siapa? Janda sebelah rumah? Tak. Anak dara di pejabat dia? Tak. Apa itu? Dia minat jantan dengan jantan. Jadi saya takut penyakit mai kat saya. Pasal dia duk main jantan. Sehari penyakit mai kat saya, macam mana Ustaz? Berdosa tak saya Ustaz? Dia tak ada Ustaz, dia minat dengan jantan. Buat balik jantan ke rumah. Saya ingatkan kawan mancing ke, kawan pi naik motor konvoi ke apa ke? Tak, kawan sekatil. Jantan tu lembut ke, pondan ke apa? Tak, tegak sama macam dia. La ilaha illallah. Bertaring misal. Ni naluri sekarang. Sebab tu abang-abang kena tanya pada anak jantan kita. Umur 30, 40 hang tak nikah ni pasal apa? Kena cerita tanya. Ni dak mak duk tanya je anak dia. Mak duk tanya anak dia. Hang bila nak nikah din? Oi, hang tengok ipui tu. Anak pak mak hang tu anak sekolah dah. Hang apa pun dak lagi. Hang ni pasal apa? Hang nikahlah mak pi Minang nak. Anak ustaz tu nak mak pergi Minang nak. Anak ketua kampung nak. Mak kalau mak pi Minang dia merana budak tu. Mak pasal apa? Sebab tu kena tanya kecelaruan minda. Kecelaruan budak tu. Saya jumpa banyak tuan-tuan, dia tak mau menikah. Pasal apa? Tak ada nafsu. Akak bagi dia menikah dengan anak dara, 4 bulan kak dia tak sentuh. Bila balik rumah, mak dia tanya, "Hang tak ada apa-apa lagi ke Som?" "Ndak mak." "Lah, 4 bulan nikah tak ada apa-apa kak?" "Tu tak ada." "Lah, mak ada." "Mak ada apa?" "Mak mengandung pula." Astagfirullahalazim, mak pula mengandung. Ya anak tak mengandung. Pi berubat tengoklah laki hang tu. Saya pi umrah bulan berapa ke baru ni, ada satu makcik pesan kat saya, dia kata, "Ustaz beli madu." "Madu apa makcik?" "Ni madu hak bagi tu beranak tak menantu tak beranak." "Madu apa?" Saya pi ke Taif tu cari madu tu. Pasal dia pesan. Pi ke Taif tu cari. Pi tanya Tok Arak ni madu apa? "Oh." Saya tanya, "Tok Arak ni madu untuk apa?" Dia kata nak bagi beranak. Oh, sudah entah ni. Mak metua punya prihatin tu. Bila kita tanya anak dia, macam mana nak beranak, laki tak pernah sentuh. Dia QR code ni. Scan saja, nak buat apa? Touch and go nama dia. Macam mana nak beranak Ustaz? Suami saya tak sentuh saya. Bang, apa hukum abang tak sentuh dia? Bila kita tanya dekat dia, "Saya nak sentuh apa? Saya tak ada nafsu." Dah tak ada nafsu, hang bagi menikah. Pasal apa? Hang nikah. Mak suruh. Mak ni pula nak jaga, takut orang lain kata. Milih. Anak dia, milih. Anak dia, takut orang kata. Sebab tu akak-akak cakap dekat mak, "Kenapa tak menikah?" Saya ni pi Minang, tolak. Saya pi Minang kali kedua, tolak. Pi Minang kali ketiga, tolak. Malaslah. Bukan Minang untuk saya. Orang minta saya pi Minang dia. Saya pi. Bulan depan pi orang lain pula. Bulan lagi sekali pi orang lain pula. Mai hak kali ketiga dia mai ke pejabat saya. 6 harakat saya. "Ustaz, ya. Saya bukan tak mau kahwin." "Ya. Saya ada masalah." "Masalah apa?" "Saya takut kalau saya kahwin, laki saya terkejut." "Oh, pasal apa pula?" "Saya ada 2. 2 apa?" "2. Hak laki pun saya ada, hak perempuan saya ada." "Oh, sudah. Saya pun terkejut. Bukan kata laki akak, dengan saya terkejut." Dia kata dia ada 2, sebab tu dia tak mau nikah. Saya kata, "Mana yang aktif kak? Kak perempuan ke hak laki aktif?" Dia kata hak laki tu taklah besar anak Ustaz weh, tapi dia ada aktif dah. Ada masa dia aktif weh, tapi dia tak apa nak aktif.
Oh, saya kata boleh potong ke pergi buang. Tak mau, tak malu. Betul? Tak mau menikah. Jadi lepas ni kalau ada orang minta saya, Ustaz Minang pada akak, jangan duk main dah. Memang akak tak mau kahwin. Sebab tu akak-akak, bila ada kawan kita tak kahwin, anak kita tak mau kahwin, jangan duk kutuk. Milih. Kan orang tak mau. Dia tak mau. Milih, duk milih. Sabar, dia ada masalah. Mana kita tahu. Dulu laki-laki ni kerja panjat pokok nyok. Panjat di atas, ulang ada di atas tu. Ular tu sergah dia. Hei, dia terkejun. Terkejun. Bum, terduduk atas tanah perdu pokok. Tak mati. Tapi ada benda lain mati. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Dia hidup, tapi hak lain tak hidup. Sudah entah. Yang kita pergi paksa dia nikah siapa? Ni tuan-tuan. Sebab tu kalau tak boleh, cakap tak boleh. Kalau dah tak mampu, cakap tak mampu. Lepas elok-elok. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Lepas elok-elok. Supaya dia tak mengganggu kita. Jadi yang mana ada suami, yang mana ada isteri, tengok elok-elok. Isteri yang bagus ialah bila suami tengok dia rasa gembira. Menyeronokkan suami. Bila dia suruh, dia taat pada suami dia. Bila suami dia tak ada pergi mana-mana, dia jaga harga diri dia, maruah dia. Ini adalah tanda isteri solehah. Dan Nabi sebut tadi, semayang, Nabi kata puasa, Nabi kata menjaga maruah diri dia, taat kepada suami dia, masuklah dia mana-mana syurga yang dia nak masuk. Anak Cina pasang luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Ni dia ni tuan-tuan. Nih. Dia kata dalam hati tidak ku lupa, seperti rambut disimpul mati. Bila kita kahwin, ingat nama dia akad, ikat. Bila akad itu nama dia apa? Ikatan. Bila ikatan, nak buka balik nama dia apa? Nama dia talak. Ingat, bila awak ada ikatan ni, siapa yang menghalalkan ni? Allah. Dengan lafaz apa? Dengan lafaz akad nikah. Siapa yang halalkan? Allah. Siapa yang jodohkan? Allah. Siapa yang bagi? Allah. Maka ingat, rumah tangga, perkahwinan, suami isteri adalah ikatan yang Allah izinkan. Maka ingat, apa yang berlaku kepada kita ni tuan-tuan, Allah bagi. Maka dia adalah amanah. Hang tak bagi makan isteri hang din, pandai dia lah mak oi. Dia pun cikgu sekolah, gaji semua ada. Itu hang tak bagi dia nafkah. Tahu ku suka dia. Payah. Pak. Eloklah din oi. Kalau hang nak menikah lain pun mak sokong. Padai dengan mak tu pun. Ni, dia rasa ikatan tu longgar. Dia kata ikatan tu longgar, maka dia pun tak pegang isteri dia, tak tengok isteri dia, tak baik dengan isteri dia, pergi duk ngorak perempuan lain. Yang isteri yang halal dekat hang tak jaga dia. Isteri kamu yang halal, kamu tak peduli, pergi duk peduli kawan di pejabat. Yang ni banyak tuan-tuan. Asalnya apa? Mengadu masalah rumah tangga di pejabat. Aku dengan bini aku tahu payah. Aku sambil duk makan di pantry pukul 1 petang. Esoknya mak bini aku ni tak tahulah. Hak perempuan tu duk dengar. Tu puncak. Macam mana Mat? Isteri kamu macam mana? Payah.
Aku pun pasrah kalau dia nak pisah pun ikut. Janganlah duk nyembang-nyembang. Daripada pantry, dia pergi ke Chow Kutiau. Pergi kedai Chow Kutiau. Daripada Chow Kutiau, pindah pula dah kedai nasi Arab, Chicken Mandi pula duduk situ. Daripada Chicken Mandi pula, tak seronok kita pergi belah pulau pula. Pergi kayu ke, nasi kandar kayu punya, bagus punya. Lama-lama, tak payah lah kita pergi ke Merah Highland, sejuk sikit. Maka jadilah skandal. Awak mengadu pada tempat yang salah, awak pergi cerita masalah pada tempat yang salah, pergi cerita pada orang yang tak ada kena-mengena dengan awak. Sedangkan isteri awak, suami awak, dia ada ikatan. Tapi sayang tuan-tuan, ikatan ini yang kadang-kadang semakin longgar. Sepatutnya ikatan ini semakin kuat. Bagaimana nak jadi ikatan itu semakin kuat? Supaya rumah tangga kita ni jadi elok. Yang pertama sekali, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, semayang berjemaah. Bawa mai ke ma'had, semayang berjemaah. Suami jadi imam, isteri makmum. Dia kata, Ustaz, memang saya buat. Kadang-kadang dia imam, saya makmum. Elok. Ini sesat ke apa? Berapa ramai yang makan nasi sama-sama. Saya bila anak dah besar, menantu dah ada, cucu dah ada, mai balik cucu ni, saya makan balik nasi lantalam. Dulu waktu budak-budak 5 orang anak saya ni, saya nak bagi erat kasih sayang saya dengan dia orang, makan nasi dalam talam. Maksudnya nasi tu dalam talam, bukan depa tu dalam talam. Depa di luar lah. Isteri saya ambil nasi, tuang bubuh kari, tuang, mai kita makan ramai-ramai, seronoknya. Last kita makan dengan anak kita macam tu bila nama dia shell out. Kalau tak ada shell out pun tak apa, Petronas out pun boleh, tak? Petron out pun boleh, tak? Makanlah berjemaah, baca Quran berjemaah. Berapa lama lah kita tak baca satu ayat, isteri satu ayat, anak satu ayat, anak satu ayat. Lama-lama satu hari kita boleh habis satu muka surat, satu helai sampai habis satu juzuk. Duduk ramai-ramai, okey, mama baca satu ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayah pula khatamallahu, baca. Seorang tahu, seronoknya. Tapi bila kita dah sibuk, lupa. Tuan-tuan, di rumah saya, tuan-tuan, nak bagi ikatan kuat tu apa? Dalam bilik tidur anak-anak saya, semua ada speaker. Speaker. Di bilik tidur saya ada amplifier, mikrofon. Tekan, teng, 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 teng. Lagi setengah jam, Irham, lagi setengah jam masuk subuh. Ehsan, lagi setengah jam. Teng, 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 teng. Saat lagi bila mari subuh, datang Irham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu rumah dengar. Kadang-kadang saya menjerit, Ehsan, subuh, bangun. Yang bangun jiran. Terima kasih Ustaz, kejut subuh pagi tadi. Speaker saya tu rupanya dengar sampai rumah mereka. Sampai sekarang ada tuan-tuan. Tuan-tuan mai rumah saya melawat. Pasal apa? Saya nak berjamaah. Saya sibuk ceramah, tapi mai sembahyang subuh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ikatan tu kuat. Ikatan keluarga, ikatan suami isteri, ikatan anak-anak. Sekarang ikatan ni jadi longgar. Anak duk jauh, dapat pula menantu jauh, jarang pula bawa balik. Lama-lama kita tak kenal anak kita, kita tak cam cucu kita tak rapat. Kena rapat tuan-tuan. Yang pertama apa dia? Amalkan sunnah. Yang kedua, pastikan kita melahirkan
zuriat yang soleh. Nak bagi ikatan kuat, walaupun mak dah mati, bapak dah mati, tapi pahala masih dapat. Doa daripada anak yang soleh, semayang anak yang soleh, baca Quran anak yang soleh, sedekah anak yang soleh, sampai pada mak bapak dia, walaupun mak bapak dia mati dah. Pastikan anak kita jadi soleh. Tadi saya sembahyang maghrib dekat stesen minyak Petronas Juru. Saya jadi imam, adalah 3 saf belakang, penuh surau kecil. Habis-habis saya sembahyang, pakat duk beratok nak bersalam, nak ambil gambar. Mai satu budak, umur 15 tahun. Ustaz, boleh doa kat saya, hafal Quran 30 juzuk. Boleh tak? Boleh. Sekarang berapa juzuk dah? Hang 15. Saya pun tak di kepala dia, elok baca doa, dia jalan belah tu. Tadi suruh doa. Pak dia kata, Ustaz, anak saya tu dia ada masalah pembelajaran. Saya faham. Tapi dia boleh ingat Quran, Ustaz. Dia belajar di mana? Dia pun sebut ma'had pak tau. Anak saya ni ada masalah pembelajaran, tapi bila mai ingat Quran 15 juzuk dah. Dek, ingatan dia, pembelajaran dek slow dek, tapi bila mai ingat Quran laju dek. Saya tanya ayah dia ingat 15 juzuk. Setakat ni Ustaz dia ingat. Ustaz doalah dia, Ustaz tolonglah bagi habis 30 juzuk Ustaz. Oh, kita duk tengok budak slow, kita duk tengok budak lembam ni, tak ada masa depan. Mai kepada Quran, dia ingat sungguh. Ada saya heran dengan budak tu. Saya tak heran langsung, sebab saya dah jumpa dah satu lagi budak tu. Duduk di sekolah saya, memang slow sungguh. Straight, tak ada kona-kona. B dak, C pun dak A. Okey, semua jalan dengan cepat, tak berhenti, laju. Hai, pasal laju ingat tadi Ustaz kata cepat. Baik. Straight minta ni. Dia jadi Johan, dia jadi naik Johan 30 juzuk peringkat kebangsaan. Tak lupa Quran. Saya saja tebuk dia. Saya sih tebuk dia. Okey, face. Okey, sambung. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Selagi saya tak suruh dia berhenti, selagi itulah dia baca. Dah. Asbuk. Punya lekat dalam Quran entah. Kita hari ni bila tengok anak slow macam tu, kita duk hina dia. Kita hari ni bila tengok anak tak apa berjaya dalam peperiksaan, kita duk hina pada dia. Dia ada kelebihan dia, kita tak tahu. Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu lagi. Sebab tu anak ni tuan-tuan, dia cerdik ke, dia tahu apa nak cerdik ke, dia berjaya dapat 9A ke, atau dia dapat 9E ke, sabar sat dulu. Belum tentu 9A tu kaya raya, belum tentu yang 9E tu papa kedana. Tak, dia bergantung pada rezeki. Allah tu maha kaya, dia bergantung kepada usahanya. Kalau 9E tadi dia rajin, dia berjaya lah dia. Ada setengah orang bila dia dah berhenti kerja duk menong, kelang tutup duk menong atas kusyen tu. Isteri dia kata, abang, pasal menong ni, pasal apa abang menong, pasal apa, tak cakap apa ni. Diamlah, aku punya masalah. Hamai tanya, bang, itu isteri kita bang. Yang abang marah dia buat apa? Dah orang tengah serabut, dia main duk tanya lah apa. Bila macam Milo ais ke apakah? Bang, dia isteri kita bang. Yang abang marah kat dia pasal apa? Awak tahu dah ikatan awak tu sepatutnya kasih pada dia. Bang, abang pening kepala. Abang kena buang kerja. Loh. Pasal apa? Tempat kelang abang tu depa buang orang kita, depa ambil bangla. Loh. Tu macam mana? Tampak suami susah hati dah. Sewa rumah, sewa kereta, miawe lagu mana kita ni. Tu minggu lepas kita pergi sewa cowai pula.
Kalau tak ada cowai tu senang lah. Ni cowai sewa pula dah. Satu air sejuk, satu air hangat, nama dia mesin cowai. Isteri yang bagus dia kata apa? Bang, abang baru dibuang kerja, tapi abang bukan diputuskan rezeki. Ulang balik. Abang baru dibuang kerja bang, tapi rezeki abang tak dibuang. Yang bagi rezeki Allah. Nanti Allah gantilah kot lain bang. Itulah ikatan. Akak-akak bila suami jadi macam tu, bagi dia tenang. Pasal siapa duduk menong tu, abang kena buang kerja, kilang ni tak tahu dia buang kerja pula dah. Buang kerja tu macam mana abang? Oh ya Allah, dah lah kita minggu lepas pergi ambil mesin cowai tu, ya Allah. Oh tu kereta tu kena tarik balik lah tu. La ilaha illallah. Astro macam mana? Tak boleh tengok Ustaz Kazim lah, astro tak ada. Agak-agak mati dah orang tua tuan-tuan. Besok mati, terkejut. Awak faham dah ikatan tu apa? Susah senang bersama. Tu nama ikatan. Cuba tengok pada tali kasut, gumpai sana, gumpai sana, ikat tali kasut, smart kasut dia. Apa benda pun buat sama-sama, apa benda pun buat sama-sama. Hang silang, aku silang, hang simpui, aku simpui. Susah senang kita bersama. Ni lirik lagu tu. Tapi dah ada orang yang susah bersama-sama. Bila senang, masa mula-mula menikah, gelas dua, pinggan dua, bantai dua, tilam satu. Mula-mula menikah, motor EX5, 5 tahun, 10 tahun sama-sama buat kerja, bisnes naik. Sekarang kereta Vampire, bilik rumah 8, kereta 4, gelamah ni dia, handphone tu dia jenuh angkat, halo halo halo, macam cerita Sulaiman Akhlaqan tu, Ismit iskatkan bola, halo halo. Oh, kayanya. Sekarang bila dah kaya macam mana? Berapa banyak yang bila dah kaya lupa isteri yang berkorban. Sekarang bila dah kaya lupa pada suami yang berkorban. Sekarang yang dia nampak orang baru, orang baru, orang baru. Ni satu pengarah, dek, satu pengarah, dek, pengarah jabatan. Dia kahwin dengan budak pejabat. Bayangkan tuan-tuan, pengarah kahwin dengan budak pejabat. Teng teng teng. Cinta tak mengenal. Kahwin. Dia perempuan pengarah, isteri dia, suami dia pula budak pejabat. Tapi orang kutuk. Siapa yang kutuk? Mak bapak dia. Seronoklah balik rumah basuh kakinya lah, tak ada buat apalah. Seronoklah bini duk tanggung semua. Seronoklah tak tahulah hal leha, oh pergi menikah. Seronoklah pergi menikah. Seronoklah berdengung dak telinga. Berdengung kan, berapi, merah menyala keluar. Nikah dengan orang gaji besar, kita gaji kecil, senanglah. Untunglah boleh bawa kereta besar. Kalau nak harap gaji sendiri, tobat lahum, tak boleh kancil pun tak boleh. Ui, keluar api. Akhirnya isteri dia kata, abang sambung belajar. Saya support abang belajar. Anak-anak saya jaga. Rumah saya jaga. Abang pi belajar. 3-4 tahun belajar, dia bawa anak-anak dia main jumpa saya. Ustaz, ya. Cuba Ustaz tengok anak-anak saya. Saya pun tengok. Ustaz kesian tak? Kesian. Saya lagi kesian Ustaz. Kenapa? Lambat pula nak habis ni. Ya Allah, saya pun ambil tisu bagi kat dia. Suami saya Ustaz. Kenapa? Dia dah nampak orang lain. Mata ada macam tu lah kau. Dia tengoklah orang lain. Suami akak duduk di mana? Universiti. Dia tak duduk dengan akak. Tak, dia sambung belajar. Pasal apa dia sambung belajar? Sebab dia kerja budak pejabat.
Tiap-tiap hari kena perli, tiap-tiap hari kena perli di saya tak tahan, saya suruh dia belajar. Bila dia belajar sepenuh masa, apa saya buat? Saya jaga anak, saya hantar anak pergi sekolah, saya beranak sendiri, saya. Dia langsung tak buat. Duit saya bagi kat dia. Habis tu, bila dia dah habis belajar ustaz, dia nak menikah dengan kawan satu kuliah dengan dia, hak dai licin ustaz. Ustaz bayangkan ustaz, patutkah dia buat kat saya? Saya tanya dekat pengarah ni. Tak yang kau gatai suruh dia mengaji pasal apa? Ustaz pun nak salah saya ke? Memang salah pun. Yang gatai pi bagi duit dekat dia suruh pi mengaji pasal apa? Pasal apa yang kak suruh dia pi belajar? Abai tanggungjawab, tak jaga anak, tak hantar anak pi sekolah, tak tukar lampin anak, tak bawa anak pi klinik. Memang seronoklah dia. Duk di Kuala Lumpur mengaji duk main dengan perempuan lah kak. Oi, kalau saya jadi akak, mampulah dia jadi pejabat pun. Janji duk dengan aku. Tu anak tukar lampin. Tu anak pergi tadika, hantar anak pergi tadika. Nu anak demam pergi sekolah. Lama-lama dia tak dan nak menikah lain kau oi. Bila akak bagi dia rehat, bila akak ambil alih tanggungjawab dia, bila akak ambil alih tugas dia, memang tak ada kerja apa. Bila tak ada kerja, dia tengok mana dia dah licin. Kemudian akak nak salah apa siapa? Apa tu saya lah salah? Memang salah. Apa masalah dia budak pejabat? Apa masalah dia gaji rendah? Apa masalah dia? Akak hanya nak jaga hati orang. Akak hanya jaga mulut orang. Supaya orang kata, dah jadi pelajar, dah dapat kerja besar, boleh dah. Tapi akak tak pernah fikir yang menanggung masalah akak. Orang yang kata pada akak, orang yang kutuk akak menikah dengan budak rendah, orang tu 1 sen tak bagi akak. Sekupang pun tak tolong pada akak. Sekarang, laki akak nak menikah lain. Akak pula hidup susah macam ini. Adakah mereka akan bantu akak? Tak. Lagi mereka tibai pada akak. Ingat, perkahwinan tu apa? Laksanakan tanggungjawab. Ni kadang-kadang isteri ambil alih tanggungjawab suami. Memanglah. Atak bocor, isteri panjat. Payah tak seminggu dah duk menitik pop-pop duk suruh dia. Tak ganti-ganti ustaz. Tu kau panjat sendiri. Dah, tu kerja dia. Okey, PKE, Viva, putih menghalang kenderaan orang, tolong ubah PKE 1983. Jadi ingat, ikatan perkahwinan ini adalah menjadikan kita ni rapat. Rapat dengan siapa? Dengan dia, dengan anak kita, dengan mak bapak dia, dengan mak bapak kita. Nama dia apa? Mertua. Bukan saja-saja tu. Ni ambil anak dengan mak mertua tak baik. Anak ambil dengan pak mertua bergaduh. Anak ambil, buat lari tak balik kampung. Berapa lama dah tak balik kampung isteri hang? 4-5 tahun dah. Awak tak balik? Malas. Pasal apa tak balik? Pasal apa malas? Dia isteri saya ustaz. Dia kena ikut cakap saya ustaz. Memang dia isteri awak. Tapi dia ada mak, dia ada bapak. Bawa balik. Awak bukan setakat menikah dengan dia. Awak ada hubungan dengan mak bapak dia. Dan dia tak boleh putus hubungan dengan mak bapak dia. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Batang selasih permainan budak. Daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. 1000 tahun kembali juga. Adik-adik, dalam Quran 1000 tahun, 1000 bulan ayat apa? Ha. 1000 bulan. Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Wa ma adra kama Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dalam Quran Allah gunakan perkataan alfi, alfun, 1000, syah bulan, 1000 bulan.
kelebihan Lailatul Qadar seolah-olah awak buat ibadat macam 83 tahun lebih kurang atau 1000 bulan. Baik. Inilah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ni canggih tuan-tuan. Adik-adik cuba buka tengok Quran. Depa ni hafal Quran ni. Fa amma man a'ta wattaqa. Boleh ingat? Boleh baca? 1 2 mula. Wattaqa lagi, wasaddaqa bil husna. Kemudian fasanuyas lil yusra. Bahasa Quran. Bahasa Quran apa? Wa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang yang a'ta, yang memberi, wattaqa, dan bertakwa. Apa makna a'ta? Buka lagi dalam Quran. Ada ayat a'ta? Ada. Inna a'tayna. Nyesal aku duduk depan, kena tanya saja. Sesungguhnya aku memberi. Inna a'tayna. Tadi ayat tadi apa? Fa amma man a'ta. Inna a'ta. Apa makna a'ta? Ada satu lagi perkataan bukan a'ta, nama dia ata. Beri. Dua-dua memberi, atta pun memberi, a'ta pun memberi, dua-dua memberi. Kenapa Allah kata a'ta? Kenapa Allah kata atta? Datangkan. A'ta maknanya ialah memberi dalam jumlah yang banyak. A'ta. Siapa-siapa yang bersedekah dalam jumlah yang kerap, jumlah yang banyak. A'ta. Sayyidina Abu Bakar, dia membebaskan Bilal bin Rabah, dia bebaskan dengan sekati emas. Sekali dia bayar tu sekati emas. Sekati emas sekarang tuan-tuan mau 1,5 juta tuan. Zaman tu. Tu nama dia apa? A'ta. Ustaz, yang kita masuk tadi itu atta. Tu hak dalam tabung tu. Atta ya, duit RM1 kerak 2, bergam pula dah. Dah lah RM1, koyak pula dah, pergi buah gam plastik. Ya Ustaz, sila Ustaz. Minta maaf Ustaz. Baik, jadi perbuatan a'ta ialah memberi dalam jumlah yang banyak. Yang atta bagi juga, tapi kadang-kadang. Atta ni sedekah juga, kadang-kadang. A'ta ni, siapa dia a'ta tuan-tuan? Ni yang berhormat. Sebab tu saya tak mau jadi yang berhormat tuan. Sekena bagi saja tuan. Allah. Tak bagi orang kata, bagi apa? Wah, 50 banyak. 50 apa? RM5. Nampak tu. Susah jadi YB tuan. Nayo tuan. Adakah dia akan jadi susah? Dah. Allah kata dah, a'ta wattaqa. Siapa-siapa yang memberi, siapa-siapa yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya akan kebaikan, fasanu yasiruhu lil yusra. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan hidup dia. Jadi tuan-tuan nak ada urusan hidup kita mudah, rumah tangga bahagia? Nak tak supaya anak kita okey? Nak tak rumah tangga bagus? Nak tak kita punya kehidupan rezeki semua cemerlang? Allah sebut dalam Quran 3. Yang pertama, selalulah bersedekah. 2, jadilah orang bertakwa. Yang ketiga, percayalah pada benda-benda yang baik. Wasaddaqa bil husna. Awak akan jadi orang yang dimudahkan urusan awak. Awak nak jadi susah tak? Nak? Ada 3 cara nak susah hidup. Di dunia pun susah, akhirat pun susah. Allah kata apa? Wa amman bakhilawas. Siapa-siapa yang bakhil dan merasakan dia paling kaya, dia tak perlukan lain, dia rasa dia paling kaya, paling hebat,
sombong belagak, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tak percaya pula pada kebenaran. Maka kata Allah, dipermudahkan urusan dia untuk jadi susah. Cuba kita tengok keluarga kita ni susah sebab apa? Kenapa aku ni susah? Abang kedekut. Tu jawapan dia. Dengan isteri kedekut, dengan mak kedekut, dengan anak kedekut, dengan Tuhan kedekut, dengan diri sendiri pun kedekut. Dengan diri sendiri pun kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh balik. Abang tak zikir ke? Nabi tidak pernah beramai-ramai berzikir. Oh, sudah. Abang tak baca doa ke abang? Nabi tidak pernah. Oh, sudah. Semua Nabi tak buat belakang. Abang tak sapu muka apa hamba? Nabi tidak pernah sapu muka. Oh, sudah. Buat cerita ni. Abang baca tadi sedekah tak ada, baca Quran tutup gitu aja. Nabi tidak pernah sedekallahul azim. Oh, sudah entah. Itu hang buat apa? Main handphone. Pi cakap ke dia, Nabi tidak pernah main handphone. Entah. Apa jadah ni entah ni. Hang nak istighfar untuk diri hang pun hang kedekut. Nak sedekah pada diri sendiri pun kedekut. Tambah nak sedekah pada orang lain. Tambah nak wakaf pada orang lain. Tu saya tanya tadi Ustaz. Berapa juta ni Ustaz saya buat sekolah ni? 4 juta. Saya tengok tu macam Masjidil Haram. Kita duduk tawar di bawah, duduk nampak keliling lagu tu. Tapi tuan-tuan jangan duduk tawar bawah tu pula. Kita kalau buka Kaabah bawah ni cantik. Jangan duduk buat lagu tu. Main jebat agama, tutup sekolah kita. Tu. Saya cerita perkataan akta, memberi dalam jumlah yang banyak. Satu lagi atta, bagi saja-saja. Hak balik pada lagu tadi ni. Batang selasih permainan kuda, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Ada tak 1000 dalam Quran? Ada. Alfi syahrin, 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan? Balik buka tafsiran, cerita tentang surah Al-Qadar. Al-Qadar. Orang Arab kalau dia nak menggambarkan 1000, dia nak menggambarkan benda tu banyak, dia nak cerita benda tu panjang, dia nak cerita benda tu besar, mereka akan gunakan perkataan 1000. Sebab tu ulama-ulama tafsir bila bincang surah Al-Qadar, kelebihan bulan malam Qadar lebih daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Tak tahu berapa banyak. Orang Arab dia akan menggunakan perkataan apa? 1000. 1000 tahun takkan mungkin. Orang Melayu pakai. Bisa menguraikan semua. 1000 tahun. 1000 tahun kembali juga. Bila 1000 tahun? Tak tahu. Tapi akan kembali juga. Ustaz, kita dah mati, mana boleh kembali? Ustaz, kita dah mati dah Ustaz, masa bila kita nak jumpa balik dengan isteri kita Ustaz? Hang tak mengaji. Kamu tak belajar. Surah At-Tur ayat 20. Ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka itu daripada zuriat mereka yang beriman, akan dihimpunkan balik mereka itu di dalam syurga. 1000 tahun kembali juga. Nampak lirik lagu tu. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, belajar. Saya bawa ni, benda ni saya dah bincang dengan syarikat, dengan apa nama rangkaian televisyen. Saya tak sebutlah rangkaian mana. TV saya dah bincang dah dengan penerbit dia. Saya kata hari ni orang
Ustaz pun menyanyi, pelakon pun menyanyi, hak menyanyi tu dah menyanyi dah. Orang tua pun menyanyi, orang muda pun menyanyi. Sekarang ni mai dekat kita, kita buat satu rancangan di dalam televisyen, kita ambil satu lagu, kita huraikan dia. Ambil ayat Quran, ambil hadis supaya faham. 1000 tahun kembali juga, bercerai kasih talak tiada. Mati saya yang memisahkan cangkul dan tanah. 1000 tahun kembali juga, dalam kubur dari kiamat kau jumpa balik. Bukan setakat suami isteri, akan jumpa balik dengan anak cucu dia. Duduk di dalam satu mahligai, duduk dalam satu istana yang besar dalam syurga. Sehinggalah mereka itu wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Orang yang duduk jiran-jiran mereka dalam syurga ni, wa aqbala ba'duhum, masing-masing. Macam mana boleh berkumpul anak beranak tu, macam mana ya? Apa amalan dia orang ni? Ahli syurga tertanya-tanya. Suami dia ada, isteri dia ada, nenek dia ada, tok wan dia ada, cucu cicit ada, duduk dalam satu mahligai. Maka mereka pun bertanya, apa amalan kamu ketika kamu hidup di dunia dahulu yang boleh kamu berjumpa balik dalam syurga? Maka ketua keluarga dia menjawab, waktu kami dalam dunia dulu, kami adalah golongan musyfiqin. Saya sebagai suami, isteri saya, kami musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Kami tengok anak kami buat apa. Kami tengok anak kami semayang ke tidak. Kami tengok anak kami makan apa. Kami tengok anak kami ni, Facebook dia lagu mana, TikTok dia lagu mana. Kami tengok anak kami ni baca Quran ke tidak. Kami cek dia puan ni semayang ke tidak. Kami pilih menantu yang bagus. Kami pilih isteri yang bagus bagi kat mereka. Kami jadi musyfiqin. Dia nak keluar rumah, kami tengok dia tutup ke tidak. Dia duduk dalam rumah, kami duduk tengok dia ni buat apa dengan handphone dia. Dia duduk dalam rumah, kami jaga dia. Dia keluar daripada rumah, kami jaga dia. Kami jaga sungguh Ustaz oi. Sampai orang kata, amboi dengan anak hampa ni ikut sekaki-sekaki lah. Itulah nama dia musyfiqin. Maka dengan sebab mak bapak tadi musyfiqin, tuan-tuan, dihimpunkan balik mereka dalam syurga. Bila? 1000 tahun. Apa makna 1000 tahun? Jumlah yang kita sendiri tak tahu berapa lama nak jumpa balik dalam syurga. Ustaz, oi, saya ada 3 suami. Oh, banyaknya makna. Kahwin mati, kahwin mati. Kahwin kali ketiga, saya pula mati Ustaz. Soalan saya, antara 3 suami saya ni di hari kiamat, mana satu suami yang duduk dengan saya dalam syurga? Saya jawab, tu pun kalau mak ngah masuk syurga, kalau tak masuk pergi neraka ya. InsyaAllah syurga mak ngah. Nabi sebut antara 3 suami, antara 2 suami, antara 4 suami yang pernah kita kahwin, siapa yang kita akan pilih Ustaz? Nak Allah bagi? Kata Nabi yang paling baik akhlak di kalangan suami-suami tadi. Antara 3 suami dia, Haji Dola, Haji Mut, Haji Mansur. Haji Mut muda. Mana hak 3 ni paling baik akhlak dia? Dialah suami mak ngah dalam syurga musyfiqin tadi. Jadi jangan takut. Kalau kita sayang pada isteri kita, sayang pada anak kita, dia mati, jangan takut, 1000 tahun akan jumpa balik. Pasal anak kita baik, suami kita pun baik, kita pun baik, Allah akan pertemukan dalam syurga. Apa masalah? Ni lirik lagu ni. Okey, kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Neng 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 neng. Masih bunyi tu. Balik kan tuan-tuan tengok. Tengok macam mana yang membolehkan kita ni bersama dengan isteri kita
di dalam syurga. Balik buka surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Jom tuan-tuan, maka datanglah perkataan orang sekarang, til jannah, til jannah, til jannah, sampai ke syurga, sampai ke syurga, sampai ke syurga. Yang kita nak bawa isteri kita ni sampai ke mana? Syurga. Jangan setakat menikah ni nak pergi seronok je, tak saya duduk sini, duduk seorang payah, tak no? Depa suruh menikah, saya menikah, ada kawan juga. Apa hang ni? Apa? Mai sekolah saya duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta. Bukan dia driver sebelah dia duduk belah sini. Ustaz, ni pak cik ni nak jumpa ustaz. Boleh mai? Tak, ustaz kena mai sini. Saya kena pergi pula. Mai ah. Driver dia panggil. Ya bang, mai masuk minum kopi dulu. Tak apa ustaz. Duduk dalam kereta pun boleh. Apa? Ustaz ramai anak murid kan? Di sekolah ustaz kan? Mai perempuan lah ramai. Tu minta seorang bagi kat saya. Ustaz recommend tengok. Ini cerita panjang bang. Mai lah masuk pejabat tu. Saya kalau ada kaki ustaz, saya masuk dah. Sudah tuan-tuan. Rupanya dua-dua belah tak ada. Kencing manis, potong terus. Jadi abang nak minta kahwin tu siapa? Minta satu isteri tolong jaga saya lah. Saya tak ada kaki lah. Saya kata kat dia, abang, makcik-makcik yang duduk di sekolah saya ni, mereka main nak mengaji, mereka main nak ibadat, mereka main nak sembahyang, bukan nak menikah. Taklah bagilah seorang tolong-tolong tengok saya ni. Ni nampak. Ada pula anak bawa pak duk menor. Pak ni pun lembam juga kan? Ustaz, ada tak makcik boleh kahwin dengan bapak kami? Saya tanya siapa? Bapak kami tak ada siapa nak belah. Ni ramai anak-anak ni belah lah. Ustaz, kami sibuk ustaz. Jadi masalah dia kalau ada seorang yang boleh jaga, alhamdulillah. Pergi balik. Saya kata pergi balik. Sini bukan welfare untuk jaga pak hang. Hang jaga anak, hang nak jadi pak belah anak, belah pak. Sebab tu abang-abang jangan duk kata dekat anak tu, jangan duk kata anak abang kerja apa? Cikgu, nombor 1 tu cikgu lah. Bini dia sama cikgu satu sekolah. Baguslah menantu tu, baguslah raya apa semua, ketupat apa semua dia buat, dia orang Kedah. Bagus. Ni nombor 2 engineer. Duduk di mana? Tu Sarawak. Tu nikah orang sana aku, menikah orang sana. Tapi dia duduk kirain duit lah. Tak balik pun sibuk beri duit duduk kirain. Duit kereta cowai apa semua duit dia lah. Ni nombor 3 ni. Nombor 3 ni ustaz mengajar sekolah ni Jacob. Jacob. Isteri dia, isteri kerani sekolah. Baik kot? Okeylah. Mereka, alhamdulillah lah. Pasal apa baik? Pasal abang belum mati. 2, pasal abang belum sakit. Nak tengok baik tak baik bukan sekarang bang. Tunggu abang sakit. Kak Som, tunggu sakit Kak Som. Lah gosok sendiri boleh, mandi sendiri boleh, cebok sendiri boleh. Tunggu tak boleh. Duk terkedang atas katil. Agak-agak cikgu tu nak main tak? Ni Denoi balik lah. Mak tak larat ni. Tak, mak ni ada kerusuh mak ni. Bini hang takkan tak boleh balik aku cuti sekolah ni. Tu anak ada tuition. Telefon hak engineer pula. Mak ni lah. Tahulah slip dia jatuh pula dah. Susah nak mandi pun payah man. Mak, man ni engineer mak. Telefon pula Ustaz Jacob. Dia kata ni ada kursus bahasa Arab. Dengan pergi mengajar nasyid untuk budak-budak. Tak ada nak balik. Mak, minggu ni ada ihtifal mak. Pertandingan nasyid. Saya jurulatih nasyid mak. Up, down. Up, down. Duk kerja tu. Sebab tu tuan-tuan, nak tahu budak tu, anak tu, baik tak baik, tunggu sakit. Berapa ramai yang sanggup belah. Tengah sihat ni semua baik. Nombor 2,
tengah ada duit, semua baik. Tapi bapak ni baik. Saya ustaz tu duduk fikir-fikir dengan isteri lah. Kita ni tak lama lah kok, seorang mati dah. Zaliha Hamid pun mati dah. Kita dengan Zaliha Hamid bukan orang lain, sebaya. Rasalah kita ni tak lama dah semua. Tu abang cadang apa? Kita bagi siap-siap lah reta kita ke anak-anak. Nanti kalau kita mati, mereka tak berebut dah. Pakat bagi. Tanah ni bagi, bendang ni bagi, rumah ni bagi, hak ni. Hak mereka tak ada lah. Saya tak ada apa, saya bagi apa habis kita nak mati dah. Tak mati-mati juga. Sakit, agak-agak siapa nak balik? Abang, ayah sakit. Allah, hang bagi tahu kat ayah. Along ni sibuk, Along kerja hamba orang, hang pun tahu. Along kerja hamba orang. Nyukuti hutang. Pak siapa tak balik? Pak ayah dah tak ada duit. Pak siapa tak balik? Mak pun bagi perhabis dah. Sebab tu yang kak bagi awal. Pak siapa? Yang abang bagi awal. Pak siapa? Bagilah paraid. Allah bagi siap-siap dah. Dengan adanya harta awak, dengan adanya duit di tangan awak, pakat baliklah anak tu. Ni pasal duit dah tak ada. Gelamah bagi kat menantu, rantai labuh pergi bagi kat anak. Siapa nak balik lagi? Yang paling jahat tu, dia ambil rumah yang dia duduk tu, dia bagi ke anak dia. Anak dia buat gadaian bank, buat loan. Tak lepas bayar tuan-tuan, nah bank bagi kacau. Dua-dua laki bini ni main jumpa saya. Dia kata, ustaz ada rumah pondok. Untuk siapa? Untuk kami, suami isteri. Rumah abang kat mana? Itu rumah tak ada. Ada bagi ke anak siap-siap, kami nak mati dah. Betul? Anak pula pergi gadai pak tu, kena halau ustaz, rumah tak ada. Main nak tumpang sekolah ustaz. Masalahnya abang tak mati, itu masalah. Yang abang pergi bagi awal-awal pasal apa? Oh, tuan-tuan oi. Bila kita cerita tentang harta ni, rupa-rupanya tuan-tuan jangan main dengan harta ni. Kita selalu disebut pak siapa nak duit, pak siapa nak duit, ni dunia. Oh, silap tuan-tuan oi. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fak kuraqabah. Nyesal aku duduk depan. Tuan-tuan tahu tak Aqabah tu apa? Nama pun Qubah, adik-adik itu. Tu, hak sekolah Ustaz Subri duk buat tu. Nampak ada Qubah di atas. Aqabah tu apa? Benda yang paling atas sekali. Gunung Everest tu, nak naik dia tu, hak atas sekali. Nama dia apa? Aqabah nama dia. Gunung Kinabalu, minggu lepas saya pergi ceramah di Ranau. Tak nampak Gunung Kinabalu, nampak awan. Mana dia Gunung Kinabalu tu? Loh, tak nampak awan je. Ustaz main waktu awan. Oh, tu Gunung Kinabalu. Benda hak atas sekali. Kalau kondominium, nama dia penthouse. Atas sekali. Itu nama apa? Aqabah. Benda yang paling susah diambil, benda yang paling susah dicapai, benda yang paling susah nak pergi. Nama dia apa? Aqabah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut falaqatahamal aqabah. Bukan ramai di kalangan kamu yang sanggup buat amalan aqabah. Allah kata tak ramai. Apa yang kamu tahu tentang aqabah? Fakku raqabah. Orang yang memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba apa? Nak merdekakan hamba kena ada duit. Saya beli hamba awak, saya merdekakan. Abu Bakar As-Siddiq dia buat cerita tentang Abu Bakar. Paling hebat. Kenapa berlaku perhambaan? Hutang. Kenapa berlaku perhambaan? Penaklukan. Sekarang dia kata, ustaz, tidak ada lagi hamba, ustaz. Tak apalah, kita ambil asal hamba. Apa dia asal hamba? Salah satunya ialah berhutang.
Bila berhutang, awak jadi tertutup. Bila berhutang, awak tak berani keluar rumah. Mai ke masjid pun tak berani kalau ada hutang. Din, kenapa tak ke masjid? Pergilah sembahyang. Aku ada hutang. Kalau aku pergi masjid, cari dia jumpa aku, dia minta kat aku malu, aku tak ada duit nak bayar. Hampir je lah orang tu bukannya ada kat masjid pun. Awak tak ada pula, dia tu imam. Aku hutang dengan imam. Elok imam bagi salam kanan, tengok-tengok dia ada. Bila nak bayar hutang aku? Malulah aku. Berapa hutang tu imam? 1,000. Nah, ambil, pergi bayar kat dia. Dia pun ambil 1,000, pergi bagi tu imam. Tu imam ni hutang saya selesai lah. Alhamdulillah. Subuh besok ada dah. Zuhur besok ada dah. Dia dah merdeka. Dia tak takut keluar rumah dah. Siapa di kalangan kita yang sanggup bayar hutang orang? Itulah nama dia Aqabah. Pertama, dia berkaitan dengan duit. Tuan-tuan sanggup? Menantu duduk susah, kerja kena buang, isteri gaji kecil, nak bayar kereta. Macam mana, Din? Tahu lah mak kereta ada, saya pula sementara nak dapat kerja ni tak tahu lah mak kereta tu nak tarik kot. Banyak lagi ke hutang kereta tu? Taklah banyak, tinggal 10,000 lah. Yang tu lah duk hantar ayah pergi kerja pun, anak pergi sekolah, tak apa, mak tolong bayar. Ui, fakku raqabah. Ni, hak sekolah kita ni, tanya Ustaz Subri, adakah hutang kontraktor lagi? Ada lagi lah. Mereka duk meminta kat anak pun duk dalih sini, anak pun tak tahu nak kata apa. Berapa banyak lagi kontraktor Ustaz tak bayar tak? Ada elektrika ada 1,000, ayak ada lah 20,000. Tak apalah, kita pakatlah, kita tolong bayar. Fakku raqabah. Nombor 1 punya hebat. Nombor 2, apa dia? Fakku raqabah. Bagi makan pada orang lapang. Ni malam ni ramai yang lapang. Bagi makan. Bagi makan pada orang yang lapar itu apa? Duit. Duit lagi. Kalau kita tak ada duit, macam mana nak sedekah? Mai kepada orang-orang Melayu kita, jangan kaya, nanti lambat masuk syurga. Jangan kaya. Habis tu macam mana awak nak dapat Aqabah? Ustaz, saya dapat Aqabah dengan puasa. Betul, puasa sunat bagus. Tapi dia belum lawan lagi Aqabah. Orang boleh berzikir sebab tak keluar duit. Subhanallah. Ada keluar duit tak? Haji, berapa kali zikir? 1,000 kali. 1,000 kali dan 50. Sekali zikir 50. Haji 1,000 tadi, 50,000. Bak. Tak ada. Kalau lah siapa-siapa yang kena zikir, sekali zikir RM50, tobat lah orang tak zikir. Amalan tak payah keluar harta. Yang keluar harta apa dia? Bagi makan orang. Orang Palestin. Saya bila duk tengok Iran hentam Israel, hentam sana, hentam Israel, hentam sini balik. Allah, padam muka Israel. Sebut padam muka pula. Tengok bila depa tu kena serang, tuan-tuan. Ada pula negara Islam pergi hantar bantuan makanan tu yang pelik. Yang Palestin punya susah nak cari makan, tak ada hantam. Mai hak kawan ni duk hentam orang Islam, rosakkan Gaza semua. Bila kena bom, orang Islam pergi hantar makanan pula. Hak Palestin pasti tak nampak. Jenis apa tu Arab ni, tuan-tuan? Tu pun kita duk bangga dengan mereka lah. Ya Syekh apa? Hak jiran mereka duk tabung makan, bawa budak-budak, bawa pinggan lah, nasi, lapang. Orang Malaysia hak jauh pula pergi hantar. Bagi bantuan tak berhenti. Ni amalan Aqabah. Hebat orang kita ni. Sebab tu kita di Malaysia ni alhamdulillah Allah jaga lagi. Islam Allah jaga lagi. Rezeki ada lagi. Ada lagi, tuan-tuan. Tak jadi penin di tempat lain. Nombor 3, yatiman za maqrabah. Macam mana nak dapat pahala Aqabah? Jaga anak yatim yang hampir kerabat dengan kamu.
Kalaulah kita faham Aqabah tuan-tuan, kita tak lepas anak menakan kita kat Ustaz Subri. Adik kita mati, adik ipar mati, tinggal anak yatim 2 orang. Siapa tu? Anak menakan, pak dia mati. Pak dia siapa? Adik saya. Itu yang hantar sekolah Ustaz Subri ni. Awak biar Ustaz Subri jagalah. Siapa hang suruh dia jaga? Dia pun anak yatim ni, sekolah anak yatim. Dah, dalam Quran kata abang yang kena belah. Abang adalah orang yang karabat pada dia. Kalau abang faham betul-betul, tak wujud rumah anak yatim. Berebut belah. Pasal apa? Membela anak yatim adalah aqabah yang ketiga tinggi di sisi Allah. Allahu Akbar. Saya pergi Kuala Lumpur. Habis ceramah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya Tok. Ya. Anak saudara I 2 orang di sekolah you tahu. Oh ya ke? Nama apa Seorang nama ni, seorang nama tu. Itu anak adik I tu. Adik I meninggal. So cakap pada isteri I, kita hantar pada sekolah Ustaz Kazim lah kan. Itu ada tu. Anak saudara I betul tu. Oh. Saya tengok dia tuan. Saya kata abang, kenapa abang tak jaga dia orang? Kenapa abang tak jaga dia orang? Sedangkan dia orang adalah anak saudara abang. Abang yang berhak jaga, bukan saya bang. Kalau abang nak dapat pahala yang besar bang. Ini abang pergi hantar rumah anak yatim tu bawa bam. Duk jual depan bank Islam. Anak yatim tu bawa bam rimau pula. Pergi jual dekat kalender, jual dekat R&R Buaya. Abang sampai hati tengok anak saudara abang macam tu. Apa ni? Terus dia belah tuan. Jadi yang mana ada anak menakan ke anak siapa ke pergi duduk tinggal rumah anak yatim pergi ambil. Belah pula tuan. Kalau nak dapat pahala lebih. Saya cadang nak ambil tuan pasal apa? Saya ada kedai makan, 3 pekerja saya berhenti dah, tak ada siapa nak basuh pinggan tuan. Kalau belah anak yatim cantik, kepala otak hang. Dia belah anak yatim tu sebab nak suruh buat kerja free. Oh. Yang keempat, apa dia aqabah? Allah kata orang yang menyediakan tempat untuk orang yang rumah di atas tanah. Orang yang tak ada rumah. Saya duduk tunggu call time dekat stesen TV, tunggu datang penerbit dia. Ustaz, sekolah Ustaz macam mana ya? Sekolah macam tu, tengah buat cawangan di Sungai. Besar ke Ustaz? Tak ada besar, 11 hektar je. Ustaz jaga orang tua lah. Kenapa Ustaz jaga? Ada untung ke Ustaz jaga orang tua-tua ni? Ada untung. Saya pun tengah duduk mengantuk tu, bila dia kata ada untung ke Ustaz? Tegak terus entah ni. Ada untung ke jaga orang tua-tua? Ada untung ke jaga mereka Ustaz? Saya tegak terus. Saya baca surah ni. Orang gelandangan, tak ada rumah, tak ada siapa, tak ada adik-beradik, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada apa. Mai duduk sini. Makcik menikah tak? Nikah, anak tak ada. Nikah berapa kali? 2 kali. 1 cerai, 1 mati. Yang kedua ni menikah dengan siapa? Menikah dengan orang sakit, mati pula dah. Anak tiri halau makcik. Anak kandung tak ada. Anak tiri dia halau tak 1 sen sekupang apa tak dapat pusaka. Duk. Mai pula makcik ni. Ya. Nak duduk sekolah ustaz. Duk asal mana? Johor. Oh Johor. Itulah Johor. Dia buat keluar kad pula dah dalam beg dia, duk buat keluar kad. Saya tengok dia tengok saya. Saya tengok dia tengok saya. Tapi bila saya tengok dia, saya telan elok. Telan elok dia. Hospital bahagia. Kad mental. Ada kad. Dia kata apa kat saya? Sampai sekarang saya ingat. Makcik kan, kalau makcik bunuh ustaz, makcik tak jadi apa tau. Tu lagi telan elok tau. Tak apa nak lepas tau dia. Dia tahu pula ni. Hak tu pun saya sedia ada 3 orang di rumah. 3 orang tau. Meninggal seorang dah. Adakah saya rugi? Saya untung. Saya nak aqabah di sisi Tuhan. Kita bagi rumah jangan dihalau.
Jangan dia lah bla 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 bla, tak ada. Buat pi tuan-tuan. Nombor 5. Siapa dia Aqabah? Summal ladzina amanu. Allah kata orang-orang kemudian dia jadi orang yang beriman, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mereka adalah orang yang beriman, yang berpesan-pesan pada jalan kesabaran dan pesan memesan dengan kasih sayang. 5 benda ni tuan-tuan adalah Aqabah. Last kali, orang yang berdakwah mengajak orang jadi sabar dan mengajak orang berkasih sayang. Ni kita ada anak muda ni, pendakwah muda ni. Ni orang muda ni. Saya pun pernah muda, dah habis muda dah. Tua dah. Semalam lawyer tanya saya, lawyer sivil dengan jenayah. Ustaz dah sihat sekarang? Alhamdulillah sihat. Syukur pada Allah sihat. Tadi ASP polis jumpa saya, Datuk dah sihat sekarang? Sihat. Semua orang tanya saya, Ustaz dah sihat, Ustaz dah sihat, Ustaz dah sihat. Tak ada tuan-tuan yang tanya benda lain. Ustaz bini berapa? Tak ada orang tanya. Ustaz ada duit tak? Tak ada orang tanya. Yang orang tanya Ustaz sihat, Ustaz sihat, Ustaz sihat. Sebab apa? Sebab mereka tahu saya ni sakit. Sampailah dalam satu rancangan podcast bulan Ramadan yang lepas, selepas Ramadan yang lepas, podcast banyak panggil saya. Cerita tentang pengalaman sakit, cerita kena santau, cerita kena ni. Ustaz boleh beritahu tak? Agak-agak Ustaz, kenapa Ustaz sakit dan kena santau? Boleh Ustaz beritahu? Sebab saya garang. Sebab saya garang. Saya bila ceramah, balun, ceramah balun. Dan sebelum ceramah pula, ada orang bisik kat saya. Ustaz, tibai tak? Pok-pok tu ramai tak? Tibai tak? Tiap-tiap kali ceramah, ada pula skrip daripada director. Ustaz, tibai tak? Bagi rapak tak? Bagi rapak sungguh tuan-tuan, balik-balik rumah muntah darah. Tibai tak ada kasar, tak ada kulit lah, main balon dia masa tu. Sakit jantung pun dapat, sihir pun dapat, orang ugut bunuh pun dapat, orang bawa cuka, main siram saya pun saya dapat. Bawa cuka, bawa botol. Orang letak pisau belik, letak di celah-celah tangan ni, nak salam ni, salam terbelah tangan pun ada tuan. Bila dah jadi sakit, muhasabah. Bila baca watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, engkau mengajak orang untuk jadi sabar dan berdakwahlah dengan mengajak orang supaya berkasih sayang. Saya kata, saya nasihat pada anak-anak muda, ustaz-ustaz yang jadi pendakwah, belajarlah untuk berceramah dengan berkasih sayang. Mengajak untuk bersatu, mengajak untuk jadi hati yang satu, cinta pada Allah. Jangan melabelkan orang, jangan mengutuk orang, jangan judge pada orang, jangan kata neraka, jangan kata ini dah. Aku pun berdosa juga. Dia ada dosa, aku pun ada dosa. Silap-silap orang hak depan kita lagi baik daripada kita. So, dakwahlah macam yang jadi Aqabah tadi. Ni kita ada ustaz muda ni potensi besar ni. Kalau kita pula duk cakap dia, Ustaz, tibai Ustaz, apa-apa. Ustaz, tibai Ustaz. Lalah dia jadi apa? Jadi saya makan tebu tak boleh. Minum air tebu tak boleh. Sampai sekarang. Sudu tak boleh minum. Sampai sekarang. Garpu tak boleh makan. Memanglah sampai kiamat Ustaz tak boleh makan sudu. Tebu tak boleh makan. Saya duk tengok Ustaz Sobri duk makan kambing ni, Allah. Saya duk tengok tuan-tuan makan kambing. Saya nak tuan. Kurma kambing, kambing panggang saya nak. Saya tak boleh makan. Saya makan daging kambing, sekejap lagi dia jadi merah dada ni, dia jadi sakit. Saya minum air tebu seteguk tuan-tuan ni, sekejap lagi saya tak boleh bernafas. Saya ambil limau, duk perah laksa. Jangan duk makan limau, saya tak boleh makan limau. Saya makan laksa sudah. Sampai sekarang tuan. Ustaz makan Ustaz ni pucuk rebung Ustaz. Rebung tak rebung, saya tak boleh makan. Sayur saya boleh, gulai saja boleh. Jangan berebung. Berebung sekali lagi masuk ubat saya ni.
Sampai sekarang kan. Orang tanya Ustaz, sampai sekarang tak. Tapi adakah jahat benda tu berlaku pada saya? Tak. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar, macam mana nak bagi pecah gelas? Ni nampak gelas. Kalau saya tak sakit, saya tak bagi belajar pecah gelas. Kita hanya belajar pecah gelas, pecah kaca. Lepas baca, harap balas. Macam mana? Lupa orang tak ni. Saya ceramah, baca doa. Pom, pecah gelas. Tak payah minum. Saya pergi makan di kedai kopi. Elok nak makan, pecah gelas, pecah pinggan. Tak payah makan. Baru ni ada satu doktor. Ustaz boleh ajar saya Ustaz? Boleh. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz betul Ustaz, saya baca tak pecah Ustaz. Ayat panas kot, ayat hangat kot. Doa dia kata. Ayat suam je Ustaz. Macam saya ceramah hari tu, ayat mineral saya. Tak, di situ baca doa. Pom, terbelah tuan-tuan. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar benda-benda tu. Macam mana orang hantar sihir. Saya mesti makan laksa sebab saya suka laksa. Tapi bila saya sakit, saya beringat, saya baca doa. Elok saya nak makan, dia terbit bulu burung, dia terbit bulu rambut, dia terbit bulu apa tak tahu. Saya panggil toki kedai tu, Kak, nampak tak bulu banyak ni? Kak nampak ni? Nampak? Ni saya ambil ni. Ni bulu apa Kak? Ni dong kesum Ustaz. Takkan dong kesum lagu ni. Baik Kak kata dong ketum lagi bagus. Ni nama dia bulu burung, ni rambut orang, ni tak tahu bulu apa ni. Kalau saya makan Kak, saya batuk Kak. Kedai Kak ni benda tak elok. Mai saya baca doa. Sebab tu setiap sesuatu ada hikmah dia. Allah nak bagi benda lain, Allah test dulu. Begitulah dalam rumah tangga kita. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi sabar banyak-banyak. Mudah-mudahan lirik lagu Gurindam Jiwa tadi, kita susah bersama, senang bersama. Aku tunggu kau di hadapan syurga nanti. Itulah nama dia. Cinta sampai ke syurga. Til jannah. Terima kasih Tuan Guru kita Ustaz Sobri. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jadi sebelum tuan-tuan minum, sebelum tuan-tuan duduk di kedai, tuan-tuan nak minum, bacalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi malam ni saya bagi satu je ayat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh amal. Bagi banyak-banyak tuan-tuan bukan nak amal pun. Bagi satu je. Surah Taha ayat 55. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.